Okey, hari ini kita nak tahu cara untuk mendapatkan wire untuk menentukan kaki kapasitor dan kaki live dan neutral untuk motor wash ini. Okay, motor wash ni dia dah bagi ada 3 wayar. So kita nak tentukan dia tu, kita gunakan multimeter. Masukkan ke bulat darab 1. Dan antara kaki tu kita tentukan jarum yang mana menunjukkan bacaan yang sama pada winding tu. So contoh kita anggapkan wayar merah. So kita masukkan ke, sambungkan wayar merah dengan biru, merah dan hitam. So dapat bacaan lebih kurang 35 40 lah, lebih kurang 40 ohm. Okey, kita tukarkan ke wayar satu lagi, wayar hitam. Okey, kat sini bacaan dia berbeza dapat sini 22. Oh, jadi maksudnya wayar merah ni bukan wayar common lah. Kita nak cari satu bacaan yang dua-dua bacaan meter tu menunjukkan bacaan yang sama. So kita tukarkan kepada wayar hitam. Kemudian kita ambil bacaan untuk dua wayar ni, wayar merah dengan wayar biru. So, bacaan pertama dapat 22, yang kedua pun dapat 22. So ini menunjukkan wayar hitam ni adalah sambungan kepada neutral incoming, dan wayar merah dan biru tu disambungkan kepada kapasitor untuk mendapatkan forward reverse. So begini sambungan dia. So wayar hitam ni akan disambungkan kepada neutral lah, neutral. Kemudian live ni kita akan touchkan dia, dia akan jadi forward reverse. So okey, sekian je.